Hai, saya Cikgu Aida. Minggu ni guru kumpulan 4 tugas. Tajuk pada minggu ni adalah sentuhan selamat. Kamu tahu tak sentuhan selamat apa? Sentuhan selamat, jaga diri kita. Sentuhan baik, jabat tangan mesra. Tidak. Jika ada yang coba sentuh, segera katakan tidak. Nama saya Cikgu Azila. Maksud sentuhan selamat ialah sentuhan yang dibenarkan dan awak rasa selamat. Hello. Saya Cikgu Zurhaini. Kamu semua harus tahu bibir, dada, dubur, punggung, zakar dan faraj adalah sentuhan yang tidak selamat. Assalamualaikum, saya Ustazah Hasniza. Anggota badan ini tak boleh sentuh walaupun bergurau dengan kawan. Nama saya Cikgu Mazlina. Ingat, jangan benarkan sesiapa sentuh kamu pada private part kamu. Saya Ustazah Ain. Setiap murid berhak jaga tubuh badan. Tiada siapa boleh sentuh kamu tanpa izin walaupun orang dewasa. Nama saya Cikgu Syahana. Ingat, jika sentuhan buat kamu rasa tidak selesa, itu bukan sentuhan selamat. Segera katakan tidak dan menjerit. Hello, nama saya Ustazah Hanis. Katakan tidak dan segera beritahu guru jika awak rasa sentuhan itu tidak selamat. Nama saya Sir Aryani. It's a pleasure to help all of you this week. Ingat, beritahu kami jika kamu menerima sentuhan tidak selamat. Sentuhan tidak selamat buat hati tidak selesa. Jaga diri badan kita, jangan biar orang sentuh.